Okey, salam guys. Hari ni nak tunjuk cara tukar jam GA 2100 jam kopi ori ini jam original Saya pun ada jam original bukan tak ada Tapi bateri dia lain Jam original ni bateri dia lain tak sama. Okey, untuk jam kopi ori ni bateri dia CR2016 Ini murah je saya beli dekat DIY, tak sampai RM3 banyak tu. Ni kita keluarkan bateri dia. Kemudian ni saiz bateri dia CR2016. Okey, ini yang kopi yang style AP dah kan. Design cantik sikit lah, tapi dah jam kopi. Okey, sampai masa bateri dah habis, buka back case dia belakang tu. Buka back case kat belakang. Tapi memang tak sama lah Kalau original bateri dia saiz kecil dan ada dua unit kalau original Tapi kalau yang kopi ni sebiji lah bateri dia, sekeping je. Okay, buka dia punya back case belakang. Kemudian dia ada pelapis besi tu. Dia pun kita alihkan. Kemudian dia ada skru kecil untuk tahan bateri kat bawah dia tu. Itu kena buka juga. Lepas tu kita ambil pengepit tu. Tu ada bateri sebenarnya kat bawah tu. Ada bateri. Itu bateri yang asal lah. Yang dah expired Maxwell juga tu. Okay, masukkan bateri baru. And then kita masuk slot dia. Dia slot kecil Kemudian baru kita skrukan dia. Skru dia kecil je tu. Halus je. Masukkan, kita ketatkan. Kemudian kena reset juga Reset AC positif, negatif. Tak nampak lindung tangan. Carilah mana-mana besi untuk kita cucuk kat situ Letak pelapis dia, letak back case dia dan kita ketatkan untuk back case tu. Buat cara silang kat atas satu, kat bawah satu. Silang lah. Lebih sistematik dan ketat dia sekata Kita ketatkan secara silang. Okey, dah settle ketatkan tu. Kita pun check dah check test jam dulu. Ada tak lampu nyala tak, bateri tu hidup tak, lampu nyala Kemudian kita kena buat home setting. Sub dial tu kita kena adjust kan. So dia kurang nampak sikit sebab saya punya jam saya tunjuk kat bawah. Saya pun tak perasan tu kita tunggu dia reset lah. Sebab masa tu kita dah reset. Kemudian kalau perlu adjust sub dial tu, adjust lagi kadang-kadang dia tak tepat, kita boleh adjust lagi tu. Tu kita adjust tu supaya dia tepat lah kan. Jadi accurate lah kan masa dia semua tu. Walaupun jam kopi tapi yalah dia masih berfungsi lagi tak ada masalah